Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 6 dan akan membentangkan berkaitan dengan tokoh falsafah barat iaitu sumbangan Plato. Dari segi pengenalan, Plato ialah salah seorang daripada ahli falsafah barat yang paling berpengaruh dalam sejarah. Selain itu, Plato juga merupakan anak murid kepada Socrates dan guru kepada Aristotle. Bukan itu sahaja, Plato juga merupakan pengasas Akademi Athens, iaitu institusi pendidikan tinggi pertama di dunia barat. Falsafahnya mencakupi pelbagai bidang, antaranya ialah politik, etika, metafizik dan epistemologi. Plato juga terkenal dengan konsep teori ideal dan negara ideal dalam karya beliau yang bertajuk The Republic. Pemikirannya memberi asas penting kepada falsafah barat moden dan pendidikan. Baiklah, kita pergi pula kepada pernyataan masalah bagi kajian ini. Pertama, kurangnya pemahaman terhadap falsafah Plato dalam kalangan pelajar. Yang kedua, sumbangan Plato ini tidak diberikan penekanan dalam pendidikan moden. Yang ketiga pula, kekeliruan antara idea Plato dan ahli falsafah lain. Manakala yang terakhir pula ialah cabaran menghubungkan falsafah Plato dengan isu-isu semasa pada masa kini. Mari kita sama-sama lihat kepada objektif kajian ini pula. Pertama, kajian ini adalah bertujuan bagi menghuraikan sumbangan utama Plato dalam perkembangan pemikiran falsafah barat, terutamanya dalam bidang politik, pendidikan, epistemologi dan etika. Selain daripada itu, objek kajian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian dan kesan pemikiran Plato terhadap pemikiran Islam dan tradisi intelektual lain seperti pandangan tentang fitrah, etika dan konsep keadilan. Akhir sekali ialah menilai relevansi falsafah Plato ini dalam konteks moden, terutama dalam bidang pendidikan kontemporari, etika perniagaan, psikologi sosial dan sains saraf. Sekarang kita akan lihat bahagian metodologi kajian. Kumpulan kami menggunakan reka bentuk kualitatif untuk melaksanakan laporan ini. Kumpulan kami menganalisis dan menilai dapatan-dapatan daripada kajian lepas yang berkaitan dengan sumbangan Plato. Pangkalan data yang kami gunakan adalah Google Scholar dan juga Akademia. Kata-kata kunci seperti Plato, sumbangan Plato dan falsafah Plato digunakan semasa membuat carian. Kesemua artikel yang dirujuk adalah dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu serta terbitan antara tahun 2000 hingga 2024. Artikel-artikel berkaitan dianalisis dengan menggunakan kaedah analisis tematik untuk mengenal pasti kesan pemikiran Plato terhadap sisi intelektual lain serta bagi menilai relevansi falsafah Plato dalam konteks moden. Dalam slide ini, kita akan membincangkan tentang isu analisis iaitu relevansi falsafah Plato dalam dunia moden. Secara asasnya, falsafah Plato masih relevan kerana ia mampu membentuk cara berfikir secara kritikal, membina asas etika dan menjadi rujukan penting kepada institusi seperti pendidikan dan undang-undang. Namun begitu, terdapat beberapa kekangan dari sudut praktikal. Sebagai contohnya, banyak artikel yang membincangkan falsafah Plato kelihatan terlalu idealistik dan cenderung untuk bersifat satu hala, iaitu tidak membandingkan pendekatan beliau dengan pemikir lain ataupun alternatif kontemporari. Tambahan pula, kekurangan bukti empirikal dan kajian kes menjadikan pandangan Plato kelihatan kurang praktikal, terutamanya dalam konteks institusi moden. Kesimpulannya, walaupun pemikiran Plato masih menjadi sumber penting, cabaran utama adalah untuk mengimbangkan antara teori dan pelaksanaan sebenar dalam dunia hari ini. Seterusnya, saya akan membentangkan dapatan utama hasil analisis pemikiran falsafah Plato berdasarkan kajian artikel terpilih. Kajian ini merumuskan 4 sumbangan penting Plato dalam pelbagai cabang falsafah yang masih relevan dalam perbincangan akademik hari ini. Pertama sekali, dalam falsafah politik, Plato menekankan konsep negara ideal dan keadilan sebagai asas pembentukan masyarakat yang harmoni dan stabil. Dalam karya Republik, beliau mencadangkan bahawa sebuah negara sempurna harus dipimpin oleh filosofer king yang bijaksana dan berpengetahuan luas. Keadilan bermaksud setiap individu melaksanakan fungsi sosial masing-masing secara adil, memastikan kestabilan dan kesejahteraan negara.
Seterusnya, dalam bidang pendidikan, Plato melihat pendidikan bukan sekadar penyampaian ilmu tetapi alat untuk membentuk nilai moral dan intelektual. Pendidikan bertujuan melahirkan individu beretika yang mampu mencapai kebenaran mutlak dan menjadi pemimpin bertanggungjawab. Ketiga, dari segi epistemologi dan ontologi, Plato memperkenalkan theory of forms yang menyatakan realiti fizikal hanyalah gambaran tidak sempurna kepada bentuk-bentuk idea kekal. Jiwa manusia pula terdiri daripada 3 elemen, iaitu rasional, emosi dan keinginan yang perlu seimbang untuk mencapai kehidupan adil dan bermoral. Akhir sekali, pemikiran Plato memberi impak besar dalam wacana politik kontemporari, terutama mengenai tujuan pemerintahan, etika kepimpinan dan reformasi politik. Prinsip keadilan sosial dan kepimpinan beretika beliau kekal menjadi rujukan penting dalam teori politik moden. Selain itu, untuk cadangan kajian akan datang, boleh membuat kajian dari aspek pendidikan dan sistem nilai, iaitu kajian tentang membandingkan idea pendidikan Plato dengan sistem moden ataupun nilai moral dan pembangunan insan Plato. Dari segi aspek etika dan kepimpinan pula, boleh membuat kajian untuk pengaplikasian nilai moral Plato dalam organisasi ataupun kajian tentang philosopher-king relevan atau tidak untuk nilai integriti. Manakala untuk aspek aplikasi dalam konteks Malaysia, boleh membuat kajian tentang pendidikan holistik dari segi akademik dan moral, dan juga boleh membuat kajian tentang kerelevanan konsep Plato dalam tadbir urus negara. Oleh itu, kesimpulannya, Plato merupakan salah satu tokoh falsafah barat yang paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran dunia. Sumbangannya meliputi pelbagai bidang termasuk metafizik, epistemologi, etika, politik dan pendidikan. Plato juga menekankan pentingnya pendidikan sebagai asas pembentukan masyarakat yang adil dan beretika. Plato mengasaskan institusi pengajian tinggi pertama di dunia barat, menjadi pusat penyebaran ilmu dan melahirkan tokoh seperti Aristotle. Oleh itu, secara keseluruhannya, sumbangan Plato telah meletakkan asas penting kepada tradisi falsafah barat dan terus mempengaruhi pemikiran moden dalam pelbagai disiplin ilmu. Sekian, terima kasih.